kali seberang. Ini berlaku di salah sebuah Kepulauan Riau. Beliau juga merupakan pendengar, Mak Noh kata, pendengar setia Misteri Jam 12. Kata Mak Noh, salam perkenalan di JKC dan juga pendengar-pendengar teman-teman di Singapura. Terima kasih kerana sudi membaca kiriman ringkas aku ini. Kisah yang aku ingin ketengahkan ini, Kisi, adalah tentang Pak Wan aku. Ya, dia adalah seorang dukun yang termasyhur di kawasan aku tinggal. Dia bisa melakukan apa saja yang disebutkan, memasang susuk, ya, menghantar barang-barang seperti sihir, ya, mengeluarkan saka dan sebagainya. Apa yang menakutkan aku ialah Pak Wan aku tidak lama lagi akan meninggal dunia. Ini kerana dia ada mengidapi penyakit dan sekarang ini telah hantar di rumah sakit, akan diobati, dan doktor hanya memberitahu dia hanya ada beberapa waktu untuk meneruskan hidupnya. Dan pernah aku menziarahi Pak Wan di hospital. Dia memberitahu aku bahawa dia ingin aku mewarisi segala ilmu yang dia miliki. Kata beliau, benda ini akan membantu aku menyenangkan hidup aku dengan ilmu yang dipunyai, dengan ilmu yang dimiliki. Tapi aku tidak ingin mengambil apa yang ingin diberikan. Tapi aku pernah tanya, ya, pendapat teman-teman aku yang lain. Walaupun kadangkala aku tidak ingin menerimanya, saka ataupun pemberiannya itu boleh turun secara otomatis. Ya, walaupun aku tidak ingin, sebab aku dan dia sungguh rapat, ya, dan dia memang sayangkan aku, antara satu-satunya anak buah yang dikasihi. Jadi Kisi, aku ingin bertanya, bagaimanakah aku boleh mengatakan tidak sekiranya ilmu itu ingin diturunkan kepada aku? Aku pernah beberapa kali bermimpi. Dalam mimpi ada datang seorang jejaka dengan bungkusan hitam menyerahkan kepada aku, tapi aku belum dapat menerimanya. Pernah juga waktu malam ketika aku sedang nyenyak tidur, tiba-tiba aku terperasan aku memeluk sesuatu. Bila aku toleh dan melihat ke arah katil aku, rupa-rupanya yang aku peluk itu di atas katil adalah seorang wanita yang sedang baring dan tidak bergerak kaku. Aku terperanjat, jadi ingin tanya para pendengar Misteri Jam 12, sekiranya kalau aku tidak ingin mewarisi saka yang dimiliki oleh Pak Wan aku, apa yang bisa aku lakukan? Terima kasih kerana sudi membaca. Ikhlas dari Mak Noh.